Itu pun dengan pelbagai cubaan dan dugaan lah kan. Pada awalnya okey dan minggu kedua pun okey. Yang problemnya di minggu ketiga sebab first of all, saya sendiri mengikut perasaan malas. Bila saya berasa malas je, saya terus macam, malaslah berlari, why not aku rehat je kan. Time itulah ujian bila kita nak disiplin kan. Ujian ni bila kita rasa malas tu. Bila kita rasa malas, bukanlah kita mengikut rasa malas tu, kita kena fight. So itulah ujian bila kita nak buat sesuatu. Thank you for the gift. And then, bila kita rasa malas ni, itulah yang paling teruji. Itulah juga perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya. Sebab sebenarnya, semua orang mengalami fasa kegagalan, fasa malas, fasa apa lagi yang buruk-burukan, letih ke. So, itulah kehidupan sebenarnya. Bila dalam berlari ni,